Jadi apa yang perlu kita buat? Betul tak segitiga dia? Mula-mula nak buat dulu garisan 45 boleh lah. Boleh buat garisan 45 dulu. Okay, nak unjur-unjur kan. Kita buat garisan 45 tu. Kita ambil sini. Dia kena hujung-hujung lah. Atas mesti kena hujung atas bawah tu. Okey. Okay, kita naik 45 darjah. Okey. Ini senang lah. Dah ada bagi papan tumpu kasar. Ini sangat mudah. Kita cuma gunakan sudut 30 darjah. Pusing ke mana cik. Okey, atas. Kiri kanan lah. Atas guna yang bahagian atas tu. Atas pada papan tumpu kasar, garisan tumpu kasar untuk ataupun atas segi empat tu lah. Ni senang je. Dengan sisi tu. Dapat tu segitiga. Betul tak? Kalau nak confirm betul atau tak betul kena kat ketinggian ni, apa yang perlu kita buat? Kalau nak tengok lah betul ke tak betul, rasa salah. Boleh tengok dengan tinggi sebelah. Tengok dengan tinggi sebelah dia. Nampak kena tu betul lah. Kena kan? Kena. Sekarang apa yang perlu kamu buat? Kita nak buat bahagian atas ni lah. Okay. Bahagian pandangan atas. Naikkan dia punya puncak ni. Okay, kena garisan 45. Ni kan ni. Garisan 45 ni kena atas ni. Saya pakai kat bawah tak boleh. Okay, nampak lah kan. Mana boleh kena dalam tu. Nak pakai kat atas ha. Aduh. Lagi tak sampai pula garisan tengah dia. Tu dah. Okay. Tengah. Tengah. Lepas tu tak habis lagi. Okey. Kita tahu dekat muka bumbung, kalau bumbung limas dia ada 4 bahagian. 4 bahagian lah. Okey. Yang ni naik ke atas. Di sini dia naik ke atas. Ni pun naik ke atas. Okay. Selebihnya garisan 45 darjah. Kena kat sini satu. Kena kat sini. Kena kat sini. Kena kat sini. Dan ini adalah garisan lurus. Okey. Gitulah caranya untuk dapatkan